kalau yang bukan daripada buku tu, daripada kitab tu, daripada mushaf tu, yang itu dinamakan sebagai hadis lah, ataupun kata-kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa beza Al-Quran dengan hadis? Hadis ni dan Al-Quran dua-dua datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga secara teknikalnya kan. Sebab apa? Sebab Allah SWT mewahyukan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bacakan ataupun sampaikannya kepada sahabat-sahabat. Jadi hadis pun datang daripada mulut Nabi juga. Jadi kenapa ada dua? Kenapa ada Al-Quran, kenapa ada hadis kan? Jadi jawapan dia sebab yang mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dan itu lafaz dan perkataan dia dan bacaan dia pun datang daripada Allah Taala, itu dinamakan Al-Quran. Itu yang menjadi kitab, menjadi buku, menjadi mushaf yang kita baca pada hari ini. Tapi kalau yang bukan daripada buku tu, daripada kitab tu, daripada mushaf tu, yang itu dinamakan sebagai hadis lah, ataupun kata-kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.